Aku rasa kita patut buka taska lah. Itulah, bosan juga lepas-lepas graduate tak ada kerja. Tapi kalau nak buka taska bukan kena buat tender ke? Betul, itu yang susah nak lulus dulu tender tu. Lepas tu, macam mana? Kalau kita ada kabel tak boleh buka. Nah, aku ada soalan. Jom kita gerak. Ada apa ni? Kawan kami hari ni datang untuk permohonan tender projek pembinaan taska kita. Okey, mana saya tender saya nak tanya? Sekiranya tuan dapat luluskan, kami bagi 10% daripada projek kami. Sekiranya tuan dapat luluskan, kami bagi 10% daripada projek kami. So, macam mana tender pernah lulus kan? Okey, alhamdulillah. Tender korang dah ready. Alhamdulillah. Sebenarnya aku kita keluar sini. Assalamualaikum, Cik Hafiz. Anda disyaki terlibat dalam pengambilan rasuah. Encik diminta untuk kerja bahas SPRM untuk sesatan lain. Tuan, terima kasih. Kenapa? Siapa kau? Jadi SPRM call aku supaya kita kena datang pejabat SPRM untuk siasatan selanjutnya.